Ni ingatkan Syami tahu cara buka dia. Okey. Sekarang dah pukul berapa tahu korang? Dah pukul 2, 4. Bukan 2, 4 petang tau. 2, 4 pagi. I need to bring my food. Okay, ni beg sekolah saya. So beg sekolah Syamim. Beg sekolah Arisa saya tak tahu kat mana. Arisa tak bawa apa-apa beg? Dia memang bawa barang sikit lah. Oh, easy. Tengok bulan. Okay, sementara nak menunggu Zamir, saya nak pergi ke Nado jap. Hello. Awak baru sampai ke? Yeah, you like 1 minute after me. Nampaknya semua menepati janji, menepati waktu. Zamir lambat tu. Ya, Zamir tak ada lambat. No, but still. Are you excited for this trip? I am very, very excited. Yeah. We're gonna get wasted. Di depan sana kita dah ada Zamir. Zamir sangat sikit. Look. Dia dengan kucing dia. Asal siapa tak pakai? Aku dah tak pakai. Bodoh lah kau nak cakap aku pula kau. I don't know where we are. Kita tengah mencari tempat untuk parking dan hanya Zamir je yang tahu kat mana sekarang ni. Boleh tak tahu? Kau bukan cakap saya pasal maybe. Kau kata maybe besok balik kan rata ada bayar RM1,000. Halah bayar RM1,000 lah. RM100 pun dia macam kurang kan. Boleh terkena. Tak minta anu. Tak bayar lah. 011 010. Cik. 7.7. 6.6. 7.6. What's in my bag? Bag I ada my hair clip, wajib ada. Another hair clip, mirror, because I'm obsessed with myself. Jamsis, boleh. See, it's for my friend to use it too. Then I have my card holder, boarding passes, ubat tahan sakit, my period pain, and then I have a lip balm. This one is from Chucks, my favorite lip tint, hair comb. Another hair thing juga. This is Noha gave it to me. My coins purse and Type-C cable, shakes, lip balm, and a lipstick. Wow. And that's it. Oh, dah buat ke Syamim? Done. Oh, Syamim. So very humane. We are at pelepasan dalam negeri. Panggilan terakhir untuk penumpang Air Asia pesawat DJ5110 DJ5110 ke Kota Kinabalu. Penumpang-penumpang dipersilakan kembali menempah. Ni kira Amy punya first flight eh? Oh, second flight tu. Yes, Arisa. Wah. Two hours later. Take it nonchalantly. Very nonchalant. Yeah. Wow, very nonchalant. Nonchalantly. Arisa is born nonchalant. Yo guys, sekarang ni dah nak pukul 12. Baru kita orang sampai kat Sabah. Alhamdulillah. Hi guys, we are at Sabah. Yes, finally. Love Sabah. Di Sabah, Kalakau. Apa? What? Sabah boleh Kalakau. Itu tagline siapa? What is that? I dengar Stacy. Ah. Mau ke keluaran
Lepas ini kita mau akan lunch dulu kan. Yes. Di Kota Kinabalu rasanya. Nama kedai? Nama kedainya nggak tahu sih. Bunyi Indonesia. Bunyi Sabah, bunyinya kan Saya confusan. Sabah dan Indonesia. Iya. Kok jauh sekali 3 jam ke Indonesia? Kau dengar orang Sabah bilang macam mana, Pak? Okey, kita Orang dengar. bilang macam gitu, Kita Pak. dengar orang Sabah. Ya. Janganlah Abang marah-marah, Bebe. Abang di sini masih sayang kau nih, Bebe. Jangan marah-marah sama Abang. Okay, bye. Lihatlah infrastruktur. Tak ada infrastruktur lagi lah. Infrastruktur Sabah. Jajan tas untuk seberang ke sana. Yeah. Kereta-kereta pemanduan cermat orang-orang Sabah. Kita belum masuk kawasan pedalaman lagi. Selamat datang ke Kota Kinabalu katanya. Syamin, tolakkan Tak. Air coklat ni air sungai kan? Sungai dengan laut bertemu kan? Betul tak? Habis tu? sebab ni dah terus dengan darat. So nampak reflection warna tanah. Ataupun laut tengah bergelora dia jadi pasir bawah tu dia. Zamir basikal. Ui. Tengah hari. So kita balik dekat mall mana? Tak tahu nama mall ni. Saya pun tak tahu kat mana Mall. tapi mall di Sabah. Ya. So kita orang mencari SD kat barang. saya. So alhamdulillah dapat jumpa. Sekarang ni menunggu Arisa pula. Awak beli apa tak kat Wasing? Brownies. Brownies. Yes. Bau laut. Hello everybody. Kita dah dekat mana? Tuaran. We're Tuaran. going to Kopi Ping. Right Yeah. now. Ui, dia punya matahari dia tu. Kopi Ping. Arisa punya makanan, saya punya makanan. Kita duduk di camp dulu ke rumah dulu? Kan? Kita dah habis makan. Sekarang ni kita nak pergi ke Kota Belud. Arisa, macam mana makanan tadi? Eatable, but it's a bit towering. Faham? But I'm kenyang lah. Yeah. The next we are going to Tegudong. On the way nak beli barang dapur sebab hari pertama untuk waktu malam kita orang nak memasak. Hari ni kita punya menu adalah nasi goreng garlic, something like that. Of course. Tak ada spring onion. Kalau mata ada air. I don't know girl. This is my first time here. This is Nado. Dengan bahan-bahan nak masak. Nasi goreng. This is Zamir. Salt. Dia beli Infinite. Di sebalik orang yang tengah sibuk, ada yang tengah nak menyibuk macam Garlic and oil. guys. So sekarang kita orang ada mission. Zamir drop kita orang. Kita ada mission untuk mencari garlic dan juga minyak. Ni minyak buruh. Ah yes. Minyak buruh berapa ringgit? RM9. Okay, nice. Kalau ada mince garlic lagi bagus. So we don't need to kerja extra. Untuk satu hari punya masak je, tapi kita beli banyak garlic. Ambulans apa pula tu? Kita tinggalkan. Hello? Dah, korang tak mandi? Saya nampak cross. Cross kat sini. Kalau kau nampak Kenapa you sendiri je boleh nampak cross? Guys, we are here dekat Kota Belud.
we are not stranded. Alhamdulillah. Just nak menikmati bawah yang ada. Sangat cantik. So cute. Bamboo house. Kita je ke? Wah, wow, cantiknya kat situ. Wah. I saw Zamia over there. Nampak macam tak seram yang tu, seram je. Tadi kat depan tu ada sungai. So dekat depan sungai ni ada rumah kita orang. Okey. Sepatutnya kita orang tidur kat bangsal-bangsal ni, tapi sebab kita orang lupa nak bayar deposit, so kita orang sebenarnya tak dapat pun rumah ni. Kalau tak kita orang tidur kemah. Tapi nasib baik alhamdulillah Zami dapat rumah ni. Ni bilik Zami. Okey. Ni kawasan bilik kita orang. Kawasan masak kat sini kat luar. Okey. So Assalamualaikum. Okay, kalau kita korang tengok kat sini, ni lah dia punya, tak adalah lengkap, tapi okey lah daripada tak ada kan. This is our house for today. Okay, besok kita punya rumah lain. Hari ni punya rumah lain. Okay. You know the ads is actually very genius to what I think. Yeah. Wow, thank you. Welcome. Satu pinggan RM5. Satu pinggan RM5. Nak telur mata tambah lagi RM1 Wow. QR only. QR ni. RM6. Ya, RM6. Ni telur panas. Oh, jadi sedekah RM8. Mahal.